Solekkan kali ini menggunakan eyeliner bersayap yang nampak lebih dramatik dalam cara ataupun gaya yang nampak lebih simple. Untuk solekkan pada kali ini, saya mulakan dengan wajah saya yang telah disapukan foundation dan juga bedak. Untuk melukis eyeliner, gunakan angle brush dan juga eyeliner sama ada gel ataupun mousse eyeliner. Mulakan melukis dari bawah dan sayap harus lari dengan garisan bawah mata anda. Secara perlahan-lahan, buat garisan selari dengan garisan bawah mata anda. Kemudian sambung garisan dengan garisan bawah mata anda. Jika garisan tercomot, tak apa, kita akan betulkan kemudian nanti. Sambungkan hujung garisan menuruni ke garisan tengah kelopak mata untuk membentuk sayap eyeliner anda. Kemudian warnakan bahagian dalam sayap eyeliner anda. Tebalkan sayap eyeliner dan juga garisan pada bawah mata anda. Dan sekarang, perbaiki garisan yang comot tadi. Ubah suai ketebalan sayap eyeliner mengikut kehendak anda. Sebelah mata anda telah pun siap dan sekarang ulangi langkah yang sama pada mata yang sebelah lagi. Jangan ambil masa terlalu lama untuk melukis eyeliner kerana formulanya akan cepat mengering dan garisan nampak kurang kemas. Seterusnya, pastikan sayap kedua-dua belah mata anda nampak seimbang dan perbaiki garisan yang comot tadi. Dan sebagai tambahan, gunakan concealer dan kemaskan bentuk sayap eyeliner anda. Lakukannya secara perlahan-lahan kerana ia mungkin menyebabkan eyeliner anda jadi bertambah comot. Dan seperti biasa, lapisi concealer dengan bedak. Eyeliner anda telah pun siap dan sekarang lentikkan bulu mata sebelum memakai maskara. Gunakan maskara kegemaran anda dan di sini saya menggunakan Revlon Lash Potion. Anda boleh menggunakan bulu mata palsu jika anda mahukan, tapi saya sukakan selitkan yang nampak simple, jadi saya memilih untuk menggunakan maskara saja. Seterusnya saya menggunakan W7 Africa Bronzing Powder dan saya akan sapukan pada kawasan tulang pipi saya. Sekarang saya akan seimbangkan solekkan mata saya nampak lebih dramatik dengan penggunaan lipstick yang berwarna pastel.
Sulikan saya telah pun siap dan harapan saya agar tips kali ini dapat membantu anda untuk melukis wing eyeliner dengan lebih mudah dan selamat mencuba. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, follow saya di Instagram dan juga Twitter, kunjungi blog saya princess-yanti.blogspot.com dan jangan lupa untuk like fanpage saya, Princess Yanti.